Jadi mereka bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awi Syahdan. Saya Managing Director syarikat Pamik Sdn Bhd, dan mana 4 kumpulan yang ada tu perlu bersatu untuk menyelesaikan apa dipanggil permasalahan yang ditimbulkan, ditimbulkan. Jadi mereka bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Benefit yang pertama kita dapat, mereka bersatu buat kerja secara teamwork dan mereka mengutamakan result. Satu yang indoor, satu outdoor. Yang indoor tu macam game semalam tu, di mana ada 64 petak, di mana permulaan kita tidak dibenarkan berbincang dalam satu grup untuk sampai ke objektif kita. Lepas tu peringkat kedua kita dibenarkan berbincang, di mana bila kita dibenarkan berbincang, masalah tu jadi lebih senang untuk diselesaikan. Okey. Harapan saya yang paling besar, kita nak maintain apa yang kita dah dapat benefit masa 2 hari 1 malam program ni, di mana kita perlu teruskan dibawa, diguna pakai di syarikat kita di Kuantan. Saya bagi 8. 8 per 10. Satu, saya tengok pengurusan masa tu bagus. Pengurusan masa tepat pada waktu, dan juga dari segi kelancaran program tu lancar.